Assalamualaikum semua. Okey, dua telefon ni adalah phone mid-range yang terbaru daripada Realme Malaysia untuk telefon mid-range number series. So, yang ini ialah Realme 14 5G bermula RM1,299. Manakala yang ni ialah Realme 14 Pro 5G. Yang ni bermula RM1,499. Jadi itulah harga yang standard untuk telefon Realme number series sebelum ni. Dan biasanya Realme number series punya phone kualiti dia agak bagus jugalah dan function pun menarik. Jadi macam mana untuk Realme 14 pada tahun ni? Jom kita tengok sekarang. Right, jadi first kali aku nak cakap pasal design dia dulu. Okey, jadi untuk Realme 14 5G, yang ni kita ada dalam warna Mecha Silver. So basically kat belakang ni ada macam corak mecha lah ataupun corak robot. Kau nampak ada garisan-garisan kat sini. Of course dengan warna perak silver lagi, so memang nampak macam robot lah kan. Tapi ada macam orange sikit kat sini, kat ni. Lepas tu situ pun ada orange juga. Tapi kau kena tahu, sebenarnya kalau tengok dekat-dekat ni macam ada fingerprint smudges. So lagi bagus kalau korang pakai sarung. Jadi itu untuk Realme 14 5G biasa. Tapi untuk yang variant yang Pro ni, yang kita dapat ni warna hitam, dia nampak lebih basic berbanding dengan yang ni. Cuma dia ada vegan leather, so bila pegang tu rasa sedap lah. And tak ada fingerprint langsung. Right, tapi sebenarnya untuk yang Pro ni ada lagi satu pilihan warna, warna putih. Yang tu dia ada design yang boleh berubah warna kalau korang letakkan telefon dekat dalam tempat yang sejuk. Tapi untuk yang warna hitam macam ni, just biasa je lah, kosong macam ni je. Okay, cuma satu lagi benda yang unik pasal 14 Pro ni adalah dekat kamera bump dia. So kalau korang tengok ada 3 lampu flash actually. Ini untuk tingkatkan cahaya waktu ambil gambar guna flash. Dan dia ada, nampak macam ada 3 lens tapi sebenarnya ada 2 saja lens kamera. Satu lagi tu macam sekadar hiasan saja. Dan design dia ni actually buat aku teringat macam fidget spinner. Lepas tu untuk bahagian tepi, yang variant Pro ni dia ada lengkung ataupun curved. Tapi untuk yang 14 biasa ni dia rata je. Okay, next aku nak cakap pasal screen pula. Sebab kedua-dua telefon ni ada screen yang best untuk korang tengok content. So, dua-dua telefon digunakan screen dengan panel AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan juga dia punya resolution Full HD+. Jadi kalau korang tengok content macam video ataupun game, memang warna akan nampak sangat cantik lah. Sangat pop up, sangat vibrant. Lepas tu dia punya, kalau korang swiping tu akan rasa sangat smooth sebab refresh rate sampai 120Hz. Ya, cuma satu perbezaan kecil ialah daripada segi size. Sebab yang Realme 14 Pro yang ni 6.7 inci, manakala yang 14 biasa ni dia kecil sikit iaitu 6.67 inci. Tak adalah jauh beza sangat tapi still nampaklah perbezaan dia kalau korang letak sebelah-sebelah. Dan aku rasa untuk dia punya bezel, aku rasa yang 14 biasa ni tebal sikit berbanding 14 Pro, tapi dia tak adalah terlalu mengganggu. Plus ni boleh dijangka lah untuk sebuah telefon mid-range yang dijual pada harga macam ni. Alright, sekarang jom cakap pasal specs untuk kedua-dua telefon ni. So aku mulakan dulu dengan Realme 14. So yang ni dia ada chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Alright, jadi ini adalah chipset mid-range 4nm terbaru daripada Qualcomm yang dilancar pada Februari lepas. Performance dia tak adalah tinggi sangat tapi aku rasa okey untuk situasi harian macam nak guna biasa-biasa je. Tapi kalau nak main game contohnya, aku rasa kalau macam game yang popular yang biasa-biasa mungkin grafik tak tinggi sangat, aku rasa dia fine. Tapi kalau game yang grafik tinggi, aku rasa telefon ni akan struggle sikit. Lepas tu bateri dia sangat besar iaitu 6000 mAh dan juga dia menyokong kadar pengecasan pantas 45W. Dan yang lagi best, charger 45W tu ada sekali dekat dalam kotak. Dan satu lagi benda yang menarik untuk Realme 14 5G adalah dia sokong bypass charging. Apa maksud dia? Kalau korang main game sambil korang charge telefon, elektrik tu dia takkan charge bateri. Instead, dia akan fokus untuk power up dia punya chipset kat dalam ni saja supaya dia boleh hasilkan prestasi yang setinggi mungkin dan juga untuk protect bateri daripada jadi terlalu panas. Alright, sebenarnya function bypass charging ni dah selalu ada dekat dalam telefon gaming yang flagship, tapi still dia jarang ada untuk telefon yang mid-range macam ni. Alright, next untuk Realme 14 Pro 5G, yang ni dia gunakan chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy. Aku rasa kalau nak dibandingkan dengan Realme 14 yang biasa ni, aku rasa prestasi yang ni laju sikit lah tapi tak adalah beza sangat. Untuk main game popular, aku rasa just fine guna telefon ni. Tapi untuk game yang high graphics pun, aku rasa still boleh main asalkan korang letak tetapan grafik yang rendah lah dalam korang punya settings. Untuk bateri pun sama besar iaitu 6000 mAh dan juga dia sokong kadar pengecasan pantas 45W. Okay, satu lagi benda yang best pasal dua-dua telefon ni adalah kedua-duanya ada stereo speaker. So memang best lah kalau tengok movie ataupun main game. Sekarang ni ada efek stereo kiri kanan, so lebih best. Benda ni especially true untuk Realme 14 5G sebab masih ada lagi telefon jenama lain yang dijual pada harga ni tak ada stereo speaker. Tapi Realme 14 5G ada stereo speaker, so sangat bagus.
Right, sekarang aku nak cakap pasal benda yang mungkin tak best sangat pasal siri telefon ni, iaitu pasal kamera dia. Okey, jadi dua-dua telefon ni ada kamera utama 50 megapiksel. Tapi cuma Realme 14 Pro sahaja yang ada kamera tambahan kat belakang ni, iaitu dia ada depth sensor ataupun kamera monokrom 2 megapiksel. Jadi apa yang tak best pasal setup kamera ni adalah obviously dia tak ada kamera ultra wide ataupun ultra lebar. Jadi untuk sebuah telefon yang dijual pada harga at least 1299 tak ada kamera ultra wide, aku rasa ini adalah satu isu yang sangat besar lah untuk kebanyakan orang. Alright, daripada segi kualiti gambar dia, aku rasa nampak cantik untuk sebuah telefon mid range. Kalau korang ambil gambar dalam situasi cahaya yang terang, gambar akan nampak cantik dengan warna yang nampak menarik jugalah. Mungkin agak pekat sikit, tapi aku rasa tak adalah terlalu pekat. Kalau untuk low light pula, untuk gambar daripada Realme 14 Pro mungkin nampak okey, tapi untuk daripada Realme 14 biasa mungkin nampak macam terlalu overprocess dan noise tu still ada, so tak nampak kemas sangat. Lepas tu daripada segi video, dia boleh rekod sampai 4K pada kadar 30 frames per second. Kalau korang rekod video dalam situasi yang cerah, aku rasa video dia nampak fine je. Tapi kalau korang rekod video dalam situasi yang mungkin malap sikit ataupun even indoors, dia dah start nampak pelik sebab dia punya stabilization tu nampak pelik sangat. Ada macam banyak efek yang pelik-pelik lah, nampak video tu nampak agak aneh dan tak sedap tengok mata memandang. Alright, jadi sampai tu je aku punya video untuk Realme 14 dan 14 Pro. Aku rasa kalau korang untuk guna untuk situasi harian macam nak tengok media sosial, tengok video ataupun main game, aku rasa telefon ni boleh berfungsi dengan baik. Cuma aku rasa satu kekurangan yang agak besar pada dua-dua telefon ni adalah dia tak ada kamera ultra wide. So kalau korang macam penggemar fotografi, aku rasa korang boleh tolak tepi telefon ni, cari tengok dekat telefon jenama lain ataupun telefon Realme yang lain. Right, ikuti kami dekat semua media sosial. Okay, jadi terima kasih kerana nonton. Kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi.